Halo guys, selamat datang ke Gipo Channel. Ya guys, hari ni kita tengok saya on the way nak pergi ke Bung Siburan. Saya nak hiking ke Bung Siburan guys. Sekarang jam pukul 5.19. Jadi misi saya kat sana adalah untuk tukarkan lampu solar ke atas sana guys. Saya dah bawa lampu solar ni. Ni guys, saya dah bawa lampu solar. Sebab lampu solar ke atas sana sudah 3 hari tak menyala guys. Jadi saya nak tukar. Jom ikut saya guys. Temankan saya tukar lampu solar guys. Macam tak ada orang guys. Saya seorang ikut. Dah pukul 5 lebih ni. Jalan dia sunyi ya. Tapi time ni sejuk guys. Cuaca tak apa panas. Kita naik bukit lagi guys. Orang naik sini selalunya pagi guys. Petang jarang orang. Tapi paling bagusnya awal pagi. Tengok sunset daripada sunrise ya. Tengok sunrise daripada atas sana. Inilah laluan dia guys. Tengok. Naik bukit. Ini bukit yang kedua ni kan kita naik ni. Ada 1, 2 lagi atas sana bukit. 2 ke 3. Kita akan sampai tempat tenju tu guys. Tempat yang kita nak pasang solar tu. Oke guys, ini kita sampai bukit yang ketiga guys. Bukit yang ketiga guys. Ini agak licin sikit guys. Kita kena pegang tali. Ini kita sampai bukit keempat kan. Sampai naik bukit keempat ni. Lepas tu ada pondok atas sana. Pondok ni kat Bung Siburan sana. Daripada pondok tu kita akan turun bawah. Pergi ke tenju tu. Ada orang atas sana kan. Hey. Trip uncle. Huh? Hi. Hi. Hello. Hello. Licin uncle. Yeah. Ada tak?
Nganu Tanjung ni kah? Ni kah? Lepas ni kau hari ni. Pasang solar no. Dia pasang solar. Solar ni kan dia sakit mu tahu ngaruh sakit. Okay guys, dah sampai ni kan. Dia Bung Suburan ni. Orang selalu confuse nak pergi Senjuk tu. Tak tahu Tanjung dekat mana. Kalau kita sampai sini guys, tengok pondok ni kan. Pergi kat sini guys. Lalu sini. Tengok. Kat sini kan. Tengok. Ini jalan ni. Pergi Tanjung tu. Ni kawasan pondok ni kan. Yang kita nak pergi Tanjung tu ikut lalu sini kan. Tu bawah tu. Tengok. Dah letak duit situ kan. Tengok sini. Kalau ada nampak duit tu, ini lah jalan ni. Pergi Tanjung tu. Jalan ikut sini turun. Ni. Agak licin sikit ni kan. Hati-hati. Kalau ikut jalan ni okey sikit gini. Tak ada tempat pijak dia kan. Kalau daripada Bung Suburan tadi kan, yang pondok dia kan, yang agak pergi Tanjung tu dalam 5 minit je kan. Tak jauh. Ikut laluan ni. Okey, tengok guys. Lepas kita turun kan. Turun daripada pondok dekat Bung Suburan tu. Kita turun sini. Kita nak naik sini. Ini sikit jalan kan ni. Lepas tu kita sampai lah Tanjung tu. Naik sini. Sekejap yang ni. Naik bukit ni kan. Ni bukit yang kelima ni kan. Kalau kita hitung daripada bawah sana kan, daripada Dewan Kampung Sentah tu, 5 lah bukit yang kita naik sampai sini. Sampai ke Tanjung tu. Ni. Jadi kalau kita sampai Tanjung tu baloi lah guys. View dia cantik. Sekarang ni ramai orang pergi kat sini guys. Orang yang dah tahu tempat ni ramai pergi sini. Pergi hiking ke sini. Kalau weekend lagi ramai. Ini hari biasa, hari Selasa ni guys. Hari kerja. Ni sampai dah. Nampak bendera tu dah sampai dah. Ni Tanjung ni. Ni kan. Ni lah. Solar tengok tukar kan. Solar tu lah. Tak menyala dah kan. Tukar. Yang baru ni. Okay kan. Nak tingkal dulu. Sebelum tu kita tengok lagi view dulu kan. Tengok tu. Tu helang tak apa? Patah helang dah. Tu helang. Tu Suburan, bukan Suburan. Itu Kuching. Sana tu area Kuching. Semarahan sana. Okay guys, inilah solar yang nak pasang guys. Ini 60 watt nya guys. Nak pasang sana guys. Kita nak buka itu dulu. Lepas tu pasang yang ni, yang baru ni. Jadi tunggu saya buka ni dulu guys.
Buka solar. Oh, solar tak menyala, tengah malam. Oh. Mau buka yang ni dulu. Korang ah? Oh. Oh, bisa lagi. Tak habis ke? Enjoy 3 months of non-stop listening for just $9.50 a month. Enjoy ad-free music listening without interruptions. Just you and your music. Tell me Banner to learn more. Tanggal lagi.
lah. Saya tengok ni. Tadi baru tukar. Kadang-kadang nyambun remote katanya. Takut remote ya. Ya otomatik. Tak dah. Sorry memang dia punya lah. Saya tak auto. Oh. Memang dari remote tapi saya tak auto sudah. Okay guys, dah siap pasang dah. Aduh. Solar baru. Ni yang lama ni guys. Yang lama yang tak menyala lah guys. Kenapa tak menyala? Tengok dia charging. Tak menyala. Apa masalah dia? Kita bawa balik guys. Malam ni kita tengok guys macam mana. Terang tak terang. Okay guys, itu saja. Jangan lupa guys, support lah Gipo channel guys ni. Kita Tanjung ni kita sponsor kan. Di view sini memang cantik kan. Malam lagi cantik. Kalau kita awal pagi nak tengok sunrise, kita datang awal guys. Sebelum sunrise kita datang sini, kita tengok sunrise daripada sana guys. Wah, memang cantik kalau kita datang sini awal. Tengok sunrise, kena cuaca baik lah guys. Memang cantik. Kalau malam pun cantik guys. Saya dah datang dari sini malam guys, memang cantik. Cuma saya tak pernah lagi tengok sunrise. Okay guys, jumpa lagi. Jangan lupa guys, subscribe, support lah Gipo channel guys. Okay guys, bye.